siapa sebenarnya mangsa-mangsa yang banyak sangat kena scam ni? Baik, untuk anda semua, saya kongsikan 7 jenis pekerjaan mangsa-mangsa yang selalu menjadi mangsa scam. Nombor 7, pekerjaan mangsa yang banyak menjadi mangsa scam ialah guru. Nombor 6, mereka yang bekerja sebagai pegawai atau anggota kerajaan. Nombor 5, pelajar. Pelajar zaman sekarang duit banyak Yalah, duit mak bapak, duit loan, duit beasiswa. Nombor 4 guys, yang ini yang paling saya takut dan saya kalau boleh tak nak mereka ni menjadi mangsa scam. Biarlah kalau boleh bukan mereka yang menjadi sasaran scammer ni. Nombor 4, mereka yang merupakan pesara-pesara. Guys, of course, pesara-pesara ni kebanyakannya mereka memang ada banyak duit simpanan, duit pencen, duit gratuiti, duit anak-anak bagi, duit tanah atau pusaka, duit insurans. Mereka ini antara golongan yang paling banyak duit. Dan of course, siapa mereka ni? Ibu bapa anda semua. Nombor 3, ahli perniagaan. Nombor 2, jangan terkejut guys, mereka yang paling banyak kena scam. Nombor 2 ialah mereka yang tiada pekerjaan. Banyak juga duit diorang ni tak kerja pun duit banyak. Nombor 1, of course, mereka yang paling banyak kena scam adalah mereka yang bekerja dalam kategori pekerjaan sektor swasta. Swasta gaji lagi banyak pada kerajaan. Swasta duit dia lagi banyak. Swasta dia ada banyak sumber-sumber pendapatan diorang. Dan of course dalam mindset diorang nak mencari duit, cari tambah yang akhirnya dia terjebak menjadi mangsa scam akibat dia nak menambah pendapatan dia yang dah sedia kali banyak itu. Guys, jika anda bekerja dalam mana-mana 7 kategori pekerjaan saya sebutkan tadi, anda berhati-hati tak nak kena scam. Dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.